InsyaAllah tuan semua, 13 Mei. 13 Mei. 13 Mei ni kita dah kena, kita tahulah bagi orang yang lama-lama, orang baru mungkin tak tahu 13 Mei apa yang berlaku. Peristiwa 13 Mei yang tahun 1969, 13 Mei ni. Ustaz masa tu, Ustaz dah jajah dua, tak silap kan. Masa tu, dan bila kita dah agak-agak remaja, dewasa sikit, kita banyak dengan cerita 13 Mei. 13 Mei ni. Jadi Ustaz bukan nak bangkitkan perkauman apa semua. Ustaz nak kongsikan amalan, dipanggil package pendekar ataupun package hulu balang. Bagi anda yang berminat dengan amalan-amalan hulu balang atau amalan pendekar, Ustaz akan kongsi pada amalan pertama, amalan peluru jadi air. Peluru jadi air. Yang kedua, pencegah senjata dan bala. Kalau anda jadi peluru jadi air tapi anda tak dicegahkan senjata, maka bala akan menimpa juga. Jadi kena ada peluru jadi air, pencegah bala, senjata dan bala, dan juga semua penangkis peluru. Penangkis peluru. Jadi ketiga-tiga semua merupakan satu amalan yang ada pada pendekar-pendekar zaman dulu. Bukan zaman dulu, zaman sekarang pun ada semua